Cerita ini hanya bawaan mulut ke mulut. Tiada bukti sahih atau penampakan jelas entiti. Jangan mudah percaya. Bukit Malut, Langkawi, di sinilah penduduk tempatan sering mendengar tangisan wanita di tengah malam. Tapi, tiada siapa yang berani mencari puncanya. Bukit Malut terkenal dengan kawasan hutan yang tebal dan rumah-rumah lama yang ditinggalkan. Penduduk tempatan percaya kawasan ini dihuni oleh makhluk halus, termasuk Pontianak yang sering muncul selepas tengah malam. Diceritakan oleh penduduk tempatan, nama samaran, Abu, pernah mengalami kejadian menyeramkan. Ketika pulang dari kedai makan sekitar jam 1 pagi, dia terdengar suara tangisan wanita. Abu yang bersama rakannya menunggang motosikal ketika itu berhenti serta-merta jika ada yang memerlukan pertolongan. Apabila menoleh, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut menutupi wajah, berdiri di bawah pokok. Tangisan meminta tolong. Tanpa berlengah mereka memecut dari tempat itu. Ada juga video perjalanan malam yang dikongsikan oleh saudara Fahan Jamal di YouTube-nya yang melalui dan merasai suasana di malam hari di Jalan Bukit Malut. Ada juga beberapa komen di channel beliau yang menceritakan pengalaman mereka ketika melalui Jalan Bukit Malut.